masuk SAOG karena gigi mengucapkan kata pamit yang ternyata jadi kelatihan belum minuman keras, beralkohol dan hamil di luar nikah. Kejadian ini membuat pelajar terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdamia Hanis binti Ismail. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu pergaulan bebas. Seperti berita-berita yang telah saya tunjukkan di awal video, kita dapat lihat yang remaja di Malaysia tidak tahu untuk menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan sehingga menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi marilah kita merungkai apakah peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam menangani isu ini. Sebenarnya, Al-Quran dan Al-Sunnah bukan sekadar sumber hukum semata-mata. Kedua-duanya berfungsi sebagai panduan menyeluruh untuk menjalani kehidupan merangkumi bidang ekonomi, politik, pendidikan, kebajikan dan juga sosial. Dalam setiap aspek, terdapat prinsip yang jelas, nilai yang dibentuk dan sempadan yang ditetapkan untuk menjaga kesejahteraan insan. Dan hari ini, saya akan bawa kita fokus kepada satu cabang yang paling dekat dengan kita, iaitu sosial. Lebih khusus lagi, saya akan menyentuh tentang isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja Muslim. Isu yang semakin normal tapi sebenarnya sangat berbahaya, isu yang dianggap remeh tetapi sebenarnya boleh menyebabkan kerosakan akhlak, masa depan dan juga mencalar maruah individu. Dan yang paling penting, kita akan cuba fahami apakah peranan kita sebagai individu, sebagai keluarga dan sebagai masyarakat dalam menangani isu ini. Sebab kalau kita biarkan, kita bukan sekadar biarkan dosa ini berlaku, tetapi kita sedang membiarkan generasi kita hilang arah. Al-Quran menegaskan larangan mendekati zina sebagai langkah pencegahan awal terhadap keruntuhan akhlak. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Saya yakin surah ini sering kita dengar, tetapi tidak ramai daripada kita menghayati apakah di sebalik makna dalam surah tersebut. Jadinya, larangan mendekati zina ini bukan sekadar hukum yang perlu dipatuhi, tetapi satu mesej jelas tentang pentingnya menjaga sempadan pergaulan sebelum ia melekat menjadi dosa yang lebih besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Maksud ayat ini, untuk mendekati zina saja kita dilarang, apatah lagi sekiranya kita menjalani jalan tersebut. Sebagai contoh, bermesej dengan ajnabi. Mungkin kita rasa perkara itu benda kecil, perkara biasa, tetapi itu merupakan salah satu jalan untuk mendekati zina. Mula-mula kita akan bermesej, kemudian timbul perasaan suka dan akan berlanjutan kepada pasangan kekasih. Sekiranya tidak ada sebarang kepentingan, tidak usahlah kita sengaja bermesej dengan lelaki. Sebaiknya kita perlulah berusaha untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara tersebut dan menjaga iktilat. Imam Syafi'i pernah berpesan, jiwa yang tidak disibukkan dengan kebenaran akan sibuk dengan kebatilan. Dan itulah yang kita lihat hari ini. Ramai remaja terjebak dalam pergaulan bebas bukan kerana mereka tidak tahu hukum, tetapi kerana jiwa mereka kosong daripada nilai yang benar. Tanpa penghayatan terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah, batas pergaulan menjadi kabur. Apa yang dulunya dianggap salah, kini dianggap biasa. Apa yang dulu dijaga, kini dipertontonkan. Contoh situasi yang boleh saya sertakan, apabila remaja
mempunyai hubungan kekasih, mereka tidak malu untuk meletakkan di media sosial. Sebaliknya bangga, dan itulah yang akan menjadi ikutan oleh remaja-remaja yang lain. Apabila melihat rakan mereka mempunyai kekasih, mereka juga ingin mempunyai perkara yang sama. Oleh disebabkan itu, jika jiwa kita tidak diisi dengan kebenaran, ia akan mencari hiburan. Dan hiburan yang tidak berpandukan nilai mudah membawa kepada kebatilan. Sebab itu, kita perlu kembali kepada panduan yang telah ditetapkan, bukan untuk menyekat fitrah, tetapi untuk menjaga maruah. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk membimbing. Jadi, marilah kita melihat apakah peranan ibu bapa dalam menangani isu ini. Rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang hidup. Di sinilah mereka mula faham apa itu kasih sayang, apa itu batas dan apa itu tanggungjawab. Kalau suasana rumah dipenuhi nilai Islam, anak-anak akan kenal kebenaran sebelum dunia sempat tawarkan kebatilan. Tapi apabila rumah longgar, apabila ibu bapa hanya menjaga makan dan pakai tetapi lupa untuk menjaga jiwa, anak-anak akan mencari panduan di luar. Dan dunia luar hari ini, terutama media sosial, penuh dengan normalisasi pergaulan bebas. Hubungan pasangan kekasih dianggap biasa dan sentuhan dianggap mesra. Hal ini berlaku kerana tidak ada yang menegur atau mengajarkan mereka bahawa perkara tersebut merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau ibu bapa tidak pimpin anak dengan nilai Al-Quran dan Al-Sunnah, siapa lagi yang akan membimbing mereka? Anak-anak bukan sekadar perlukan larangan, mereka perlukan contoh. Kalau mereka melihat ibu ayah menjaga adab, mereka juga akan turut menjaga adab. Kalau mereka mendengar Al-Quran dibaca di rumah, mereka juga akan berasa tenang dan akan cuba untuk membaca Al-Quran. Tetapi, kalau rumah sendiri tidak ada sempadan, mereka akan anggap pergaulan bebas itu bukan sesuatu masalah yang besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka." Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini bukan sekadar perintah tapi panggilan kasih. Allah menyuruh kita untuk menjaga keluarga bukan dengan rotan tetapi dengan nilai. Bukan dengan marah tetapi dengan bimbingan. Kalau rumah menjadi benteng, anak-anak akan tahu ke mana untuk berpaut apabila dunia mula goyah. Tetapi kalau rumah sendiri longgar, mereka akan hanyut bukan kerana mereka lemah tetapi kerana tiada siapa yang ajar cara berenang. Ibu bapa biarkan anak perempuan keluar dengan laki-laki. Kalau sudah nikah tak ada masalah. Kalau bukan ada hubungan mahram, dosa. Siapa dosa? Anak dosa. Jantan orang yang ambil anak pun berdosa. Mak berdosa. Ayah berdosa. Bapa mak berdosa. Mak tak keluar dengan jantan tu. Mak tidak larang. Ayah membiarkan. Dan mak ayah tetap akan disoal di akhirat. Nabi kata kullukum ra'in. Kamu ayah ada anak. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Allah akan tanya mu anak. Al mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang isteri juga pemimpin dalam rumah tangga, dalam rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Mak juga Allah akan tanya hal anak-anak di padang mahsyar nanti. Faham? Bila kita fikirkan balik, sifat malu ni sebenarnya satu benteng akhlak untuk kita semua. Malu bukan bermaksud takut atau lemah, tapi rasa segan untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan agama Islam, dengan nilai moral dan juga dengan maruah diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik yang boleh kita teladani. Dalam satu hadis, baginda digambarkan lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan. Pingitan bermaksud seorang gadis yang berada di dalam kamarnya. Tapi, walaupun baginda sangat pemalu, baginda tetap tegas apabila menyampaikan kebenaran. Jadi, jelaslah malu itu bukan kelemahan, malah tanda kemuliaan akhlak. Nabi juga pernah bersabda, malu itu sebahagian daripada iman. Maksudnya, kalau kita jaga sifat malu, iman kita pun akan terpelihara.
Malu ni yang akan menahan kita daripada melakukan dosa dan mendorong kita untuk melakukan perkara yang baik. Antara contoh-contoh malu yang baik adalah malu untuk menipu dalam peperiksaan, malu untuk bercakap kasar, malu apabila tidak menutup aurat. Dan yang paling penting sekali, malu inilah yang sepatutnya menjadi benteng diri apabila kita terjebak dengan pergaulan bebas. Sebab bila sifat malu hilang, barulah orang jadi berani bergaul tanpa batas, bercampur bebas lelaki perempuan sampai lupa maruah diri. Jadi, perlulah kita fahami bahawa sifat malu ini perlu ada pada tempat yang betul. Janganlah malu sampai kita tidak berani untuk bertanya apabila tidak faham tentang sesuatu mata pelajaran. Itu bukan malu yang betul. Malu yang sebenar ialah malu untuk melakukan dosa, malu untuk melanggar perintah Allah dan malu bila maruah kita tercalar. Sebab itu, kita kena sama-sama menjaga sifat malu ini, sebab kalau hilang malu, hilanglah benteng iman dalam diri kita. Baiklah, mari kita melihat peranan masyarakat pula. Masalah sosial bukan benda kecil yang boleh kita pandang sebelah mata. Dalam dunia sekarang, masyarakat bukan sekadar tengok dan diam. Kita semua ada tanggungjawab, bukan sahaja untuk diri sendiri, tapi untuk orang sekeliling. Terdapat riwayat yang mengatakan, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Bayangkan bila masyarakat biarkan maksiat berleluasa tanpa tegur, tanpa usaha membendung, itu bukan sekadar kelalaian, tapi seolah-olah menjemput kemurkaan Tuhan. Kita pernah dengar kisah kaum Lut kan? Bila maksiat jadi budaya, kehancuran pun ikut menyusul. Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi dari USM pernah tegaskan, bila zina tidak dikawal, itu petanda masyarakat sedang rosak. Bukan sahaja dari segi moral, tapi kestabilan sosial pun boleh runtuh. Kalau kita nak negara yang aman, masyarakat kena peka, kena berani teguh, kena berani menjaga nilai murni. Zaman remaja yang terlalu bebas sehingga terjerumus pada hubungan sejenis mengubah 360 darjah kehidupan Mazlan, bukan nama sebenar. Masa depannya yang disifatkan sudah musnah dan hancur bertambah gelap dan suram selepas dia disahkan mengidap HIV. Dan sejak detik itu, ia menjadi penyesalan paling menyeksakan kerana waktu tidak dapat diputarkan kembali. Kisah sesalan pesakit HIV itu dikongsikan kepada Syahirah Sukri. Mazlan 58 tahun mengakui kehidupan zaman remajanya begitu bebas dan ia berakhir sia-sia. Bahana terlibat dengan hubungan sejenis, perbuatan terkutuknya itu dibalas dengan ujian besar. Ketika insan lain seusianya sedang bahagia menikmati kehidupan berkeluarga dan bercucu, Mazlan terpaksa menghabiskan sisa hidupnya di Pusat Pemulihan HIV Muslim Darul Ukhwah. Pada mulanya saya agak rasa down jugalah sebab tak expect macam tu, tapi disebabkan mungkin kerana saya punya life saya yang lepas-lepas tu yang mengakibatkan saya dapat HIV tu, so saya terima saja, saya terima seadanya. Cuma dalam hati saya kena baiki diri saya dan saya cuba tak nak lagi dah melakukan perkara-perkara yang tak elok yang lepas-lepas. Dalam kegelapan ada sinar yang hadir menyinggah. Ketika insan sepertinya disisih masyarakat, masih ada ruang untuknya bertaubat. Di sinilah tempat Mazlan kembali mencari Tuhan dan melatih dirinya untuk beramal soleh. Lain pula kisah Ahmad bukan nama sebenar. Gara-gara terpengaruh dengan rakan, dia tidak dapat menahan diri sehingga terjerumus ke kancah dadah. Kerana ikutkan nafsu, HIV jadi taruhannya. Meskipun pernah diberi peluang untuk hidup dengan masyarakat luar, namun sekali lagi dia terjebak dengan dadah. Lawa saya rasa pun keluar pun, saya takut sekarang, takut. Jadi macam nak keluar tu macam, kalau tak ada pegangan tu saya jadi macam tak yakin pada diri saya sendiri. Saya takut keluar,
Kalau kita tak berhijrah tempat orang pun, kalau kita balik tempat sendiri, saya takut. Balik diri saya sendiri, saya tak percaya. Kalau kita duduk sini, kita boleh terjaga juga, kita boleh jaga sembahyang, jaga apa semua. Jadi benda tu kekal lah. Dia juga pernah lumpuh selama setahun akibat 4 penyakit, iaitu HIV, TB, paru-paru berair dan hepatitis B. Sementara itu, menurut pengasas Darul Ukhwah Muhammad Abdullah Al-Amin, sejak 2009 mereka telah menerima kira-kira 700 pesakit HIV dan AIDS dari pelbagai peringkat umur. Dan sejak 10 tahun kebelakangan ini, peningkatan HIV didapati berpunca daripada seks bebas dalam kalangan remaja dan pelajar universiti. Paling muda ujung belas lah, 18, 19 macam tu, dan paling tua ada yang 70 lebih pun ada. Jadi maksudnya HIV ni dia tak kira umur. Jadi maknanya ada orang yang kena memang awal lagi, ada pertengahan, dan ada yang ujung-ujung umur kena pun ada. Beliau turut memberi perhatian terhadap peranan ibu bapa dalam menjaga batas pergaulan anak-anak supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan. Ada yang peroleh penyakit HIV ini daripada masa silam dan ada yang tidak. Namun janganlah kita sisihkan mereka untuk mendapatkan rawatan sepatutnya. Pun begitu, ia bukanlah kredit untuk remaja zaman sekarang mencari penyakit itu sendiri. Laporan Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Hasya berkenaan isu pergaulan bebas yang berlaku dalam kalangan remaja. Pada pendapat Hasya lah kan, isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja ni semakin lama semakin kritikal. Apalagi kalau remaja yang berada di luar bandar. Mereka seolah-olah tidak berpegang pada agama dan pergaulan bebas mereka antara lelaki dan perempuan terlalu bebas sehingga terjadi pelbagai kes seperti hamil luar nikah dan bermacam-macam. Okay. Terima kasih Hasya atas jawapan dia. Aku nak tanya hang, apa pendapat hang cara yang paling mudah untuk kita menjaga diri daripada pergaulan bebas? Okey, cara paling mudah ialah menjaga iktilat. Sebab apa? Sebab kalau kita macam ada batas dengan lelaki, kita akan lebih terjaga, terpelihara maruah kita. So caranya ialah menjaga iktilat. Ya, betul. Okay, terima kasih dia. The next day. Okay, apa? Saya tanya hang, apa pendapat hang, apa yang hang faham tentang pergaulan bebas? Pergaulan bebas ya. Bagi saya, pergaulan bebas tu adalah pergaulan antara berlainan jantina, di mana kita tahu lelaki dan perempuan diorang bergaul tanpa ada batasan. Contohnya macam bila diorang bercakap tu, diorang anggap macam tu lah, saya kan perempuan, awak kan perempuan. Diorang cakap macam cakap dengan perempuan, cakap rapat, pegang-pegang, macam tu. So itu je lah. Itu saja. Terima kasih Haifah. Sama. Okey, mari kita saksikan sesi temu bual bersama Hanim, iaitu dia dari kelas PPS 1 kos pendidikan khas. Okey, saya bersama Hanim. Jadi saya nak tanya, apakah kesan sekiranya kita tidak menjaga batas pergaulan? Pada pendapat saya, kesan kalau kita tak jaga batas pergaulan adalah kita dapat merosakkan akhlak dan moral pada diri kita. Hal ini disebabkan kerana apabila kita tak jaga batas pergaulan, kita akan bebas berkomunikasi dengan lelaki tanpa batas. Kita boleh lepak dengan diorang, tak kira waktu. Lepas tu kita hilang sifat malu diri kita terhadap lelaki. Secara tak langsung, hal ini boleh mencetuskan kehamilan anak luar nikah. Sebab apa? Sebab lelaki pun ada nafsu terhadap kita. So, besar kemungkinan kita sendiri ataupun lelaki tu tak dapat kawan nafsu tu. Itu semua disebabkan oleh tidak menjaga batas pergaulan. Yang kedua, pada pendapat saya, ia dapat menjatuhkan maruah diri. Hal ini disebabkan kerana apabila berlakunya kes seperti anak luar nikah, secara tak langsung telah menjatuhkan maruah diri kita dan juga keluarga kita. Okey, itu sahaja pada pendapat saya. Terima kasih Hani. Bye. Apabila Al-Quran dan Al-Sunnah dijadikan sebagai panduan hidup, insya-Allah diri kita akan lebih terpelihara daripada melakukan dosa. Al-Sunnah ni merupakan pelengkap bagi Al-Quran. Jadinya kita perlu menghayati kedua-dua sumber ini supaya panduan hidup kita lebih jelas. Lagi satu,
kita semua pendosa dan setiap daripada kita diuji dengan dosa yang lain-lain. Jadi kita tak boleh nak hukum seseorang kalau dia melakukan perkara tersebut. Kita tak boleh hukum, tapi kita boleh tegur. Kita boleh menegur dia, boleh menasihati dia. Saya bagi contoh, ada orang boleh jaga solat tapi dia tak boleh jaga iktilat. Dan ada orang boleh jaga iktilat tapi tak boleh jaga solat. Macam itulah kita, setiap daripada kita lain-lain. Sebab tu bila kita tengok orang buat dosa, kita tak boleh macam senang je lah jaga iktilat ni, apa yang susah sangat? Solat je kot, apa yang kau tak boleh sangat? Macam itulah. Sebab tak kena pada diri sendiri, sebab tu kita boleh cakap sesuka hati. Disebabkan itu, kita perlu bersama-sama cuba untuk ubah diri menjadi lebih baik. Saya bukan nak cakap kita tak boleh nak tegur, tapi kita tak boleh nak hukum, itu je. Dan kita tak boleh nak benci orang yang melakukan dosa. Tak boleh benci pendosa, tapi kita boleh benci dosa yang dia buat. Sebab pendosa ni, semua orang pendosa. So kenapa kita nak benci kan? Benci dosa yang dia buat, sudahlah. Jangan sampai memandang rendah, memandang serong sampai dia ni, kau ni memang tak layak lah nak hidup, memang masuk neraka. Tak boleh macam tu. Itu akan membuatkan daripada dia nak berubah menjadi tak nak berubah, disebabkan mulut-mulut orang yang sebegini. Secara keseluruhannya, peranan Al-Quran dan Al-Sunnah sangat memainkan peranan dalam mengawal diri kita dalam melakukan sesuatu perkara. Juga peranan ibu bapa, masyarakat, rakan-rakan dan diri sendiri juga turut memainkan peranan yang penting. Lebih lagi kepada remaja. Kenapa saya lebih tekankan kepada remaja? Kerana di waktu usia remaja lah, kita nak melakukan pelbagai perkara. Kita nak cuba perkara yang baru, yang membuatkan kadang-kadang tak semua perkara yang mereka lakukan tidak semuanya betul. Oleh itu kita perlu menegur, menasihati agar mereka sedar yang perkara yang mereka lakukan itu tidak betul ataupun dosa. Kita sepatutnya sebagai rakan, kita perlu menjadi rakan yang baik, bukannya menyokong perkara-perkara dosa lah. Jangan kita tengok kawan kita buat dosa, kita macam buatlah. Jangan kita galakkan lagi. Kita perlu hindari, kita perlu tarik kawan kita untuk kembali ke pangkal jalan. Begitu juga dengan adik-beradik. Apabila kita melihat adik-beradik kita ni selalu keluar malam, kita perlu bertanya, pergi mana? Kita perlu cakna. Okey, saya ada beberapa tips yang boleh dilakukan untuk menjaga batas pergaulan. Yang pertama, niat. Contohnya, kalau kita perlu berurusan dengan ajnabi, kita perlu betulkan niat kita. Maksudnya, niat aku hanya untuk berurusan dengan lelaki ini atau perempuan ini untuk menguruskan sesuatu pekerjaan. Faham tak? Bukannya ada niat selain daripada niat tu. Yang kedua, apabila kita bermesej dengan lelaki, kita tidak digalakkan, lelaki atau perempuan lah kan. Kita tidak digalakkan untuk menggunakan stiker atau emoji, ataupun tidak boleh menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan salah faham. Bagi saya sebagai perempuan, kita juga tak digalakkan untuk memberitahu apa perkara yang kita lakukan. Contohnya, kita lambat balas chat lelaki ni sebab kita mandi. Contohlah kan, sorry aku baru balas sebab tadi aku mandi. Bagi saya macam tak elok untuk beritahu lelaki, sebab kita takut. Kita tahu apa yang lelaki tu fikir. Faham tak? Apa yang lelaki tu bayangkan. So lebih baik elakkan lah. Okay, 3 kan? Okay, tips yang ketiga, apabila kita bercakap dengan ajnabi, jangan kita guna nada suara yang manja atau gedik. Macam tu. Sebaliknya, kita perlu menggunakan nada suara yang tegas. Tapi kalau suara kita memang sejak dilahirkan memang manja, memang bunyi comel kan, tak apalah, tak payahlah nak ubah pula kan. Tapi kalau yang suara kita memang macam ni, tapi kita saja nak buat suara comel-comel,
tak boleh. Okey, yang keempat, menjaga pandangan. Okay, bila kita bercakap dengan ajnabi, kita tak boleh nak eye contact sangat dengan diorang. Sebaliknya kita kena tundukkan pandangan. Macam ni, tengah eye contact kan. So kita macam tundukkan pandangan macam tu. Sebab apa? Sebab dari mata lah akan berlakunya perkara-perkara lain. Faham tak? Contohlah, kalau kita eye contact dengan crush kan, balik rumah tu mesti kita akan terngiang-ngiang yang kita eye contact dengan crush. Perkara macam ni lah kita perlu elakkan. Bukannya Islam ni melarang untuk kita menyukai seseorang, tetapi kalau kita ni tak ada duit pun lagi, tak bekerja lagi, memang tak boleh nak kahwin lagi dah, memang tak layak untuk kahwin, so lebih baik kita elakkan daripada perkara-perkara macam tu. Okay. Yang kelima, cari kumpulan kawan yang baik. Maksudnya contohlah kan, kalau kita kawan dengan orang yang tak pandai jaga batas pergaulan, kita je yang jaga batas pergaulan, dia macam agak susah untuk kita tetap menjaga sebab kawan-kawan kita tak menjaga. Tapi bukannya saya menghalang untuk kita berkawan dengan orang-orang macam tu, boleh je, tapi lebih baik kita cari kawan yang baik untuk membimbing kita. Tapi kalau kita ni memang iman kita kuat, kita boleh bimbing orang, walaupun kita seorang-seorang, tak apalah, ajaklah kawan-kawan yang terpesong tu kembali ke jalan yang benar. So itu saja tips daripada saya, semoga bermanfaat. Ya. Ingat tak crush aku yang nama dia Hafiz tu? Oh, yang budak kelas sebelah tu tak? Yang handsome tu. Oh, ingat. Kenapa dengan dia? Dia ajak aku keluar malam ni. Sumpah lah. Tapi berdua je weh. Tak apa, bukannya buat apa-apa pun kan? Boleh je, keluar je. Okey, keluar je. Assalamualaikum semua. Apa yang kita saksikan tadi bukan sekadar lakonan, tetapi gambaran realiti yang terjadi pada masyarakat kita hari ini, khususnya dalam kalangan remaja. Hari ini saya akan berkongsi tentang peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam menangani budaya pergaulan bebas. Dalam dunia hari ini, hubungan lelaki dan perempuan sering melepasi batas syarak. Sebagai contoh, budaya bercinta sebelum bernikah, keluar berdua-duaan dan menormalisasikan hubungan kekasih semakin diterima dalam kalangan masyarakat. Sedangkan Islam telah menetapkan panduan yang jelas untuk menjaga maruah diri dan akhlak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahrami." Maksudnya, tidak boleh untuk seseorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan bersama-sama wanita itu mahramnya. Hadis yang saya bacakan tadi bukan sekadar larangan, tetapi peringatan bahawa Islam sangat menjaga kehormatan dan keselamatan wanita. Dalam dunia yang semakin menormalisasikan pergaulan bebas, kita perlu kembali kepada panduan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai benteng akhlak. Remaja hari ini terjebak bukan kerana niat jahat, tetapi kurangnya kesedaran dan pengaruh budaya serta orang sekeliling. Ajakan berdua dianggap perkara kecil, kita mula hilang perasaan malu dan lupa batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, sebagai remaja Muslim, kita perlu berani menolak ajakan yang tidak selari dengan Islam, meskipun dianggap biasa di mata masyarakat. Sekiranya benar wujud perasaan suka, janganlah kita membuang masa dengan melakukan perkara yang sia-sia. Sebaliknya, mulakan dengan cara yang betul, iaitu melalui proses bertaaruf, agar hubungan yang terjalin itu diredai oleh Allah. Islam bukan sekadar melarang keluar berdua-duaan, tetapi mendidik kita untuk menjaga batas pergaulan sejak awal. Dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31, Allah memerintahkan lelaki dan perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Dalam surah ini juga, Allah memerintahkan para wanita untuk menutup aurat sebagai tanda ketaatan dan langkah untuk menjaga maruah diri. Jadi, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan setiap langkah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bukan sekadar mengikut kebiasaan masyarakat. Kita mungkin tidak mampu mengubah dunia, tetapi kita boleh
mengubah cara kita melangkah di dalamnya. Kerana yang haram tidak akan pernah berubah menjadi halal walau seluruh dunia melakukannya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.